tidaklah menjadi wajib untuk dia bertawarruk. Iftirash lah. Boleh faham? Habis Ustaz, saya baca rukun dalam mazhab Syafi'i, rukun solat mazhab Syafi'i duduk tasyahud akhir. Duduk Ustaz, duduk. Rukun tu. Dia salah faham. Rukun dikatakan duduk untuk tasyahud akhir tu supaya kita tak baca tasyahud dalam keadaan diri. Faham? Mesti baca dalam keadaan duduk. Macam mana? Sunnahnya tawarruk. Tak boleh tawarruk, iftirash. Tak muat. Ini pasal tahu pasal apa mazhab Melayu ni, kat Malaysia ni tak ada rapat sah pasal apa? Sebab dia nak tinggal space. Nanti aku nak landing punggung ni. Betul tak? Tu yang dia tak nak rapat. Dia takut terduduk atas kaki orang. Rapatlah. Lepas tu kalau tak muat, duduk iftirash lah. Tapi tak tahu saya okey je. Kan kita ejah lah kan. Kita duduk rapat sungguh. Lepas tu kita ejah lah, kita solat duduk tawarruk. Ustaz tak apalah, ustaz slim sikit. Saya tak boleh Ustaz. Saya XXL. Kalau tak boleh, duduk iftirash. Tidaklah menjadi kesalahan. Yang penting, saf mesti mau rapat. Saf mesti rapat. Ada yang mana yang besar-besar sikit tu, slim lah sikit, jaga makan sikit kan. Sebab Nabi kata, bihasabi ibni Adam luqmah tuqimu sulbahu. Cukuplah anak Adam ni kalau nak makan, sekadar boleh untuk tegakkan badan dia je. Wa in yaghlubu ala ibni Adam fasulusun lit'am wa sulusun lisyarab wa sulusun lilhawa. Kalau tak boleh sangat, dah teringin sangat nak makan, buat partition 3. Satu untuk makan dalam perut tu, satu untuk minum, satu untuk angin. Tapi kita salah faham hadis. Dia kata tak apa, Nabi kata buat partition 3. Jadi kita buat. Tak, Nabi kata kalau boleh kurang. Ni saya nak bagi tahu jugalah pada ustaz-ustaz kan. Maksudnya kita makan tu pun kena ikut sunnah juga. Bukan hanya makan sunnah. Bukan hanya makan makanan sunnah. Tapi makan mengikut cara boleh. InsyaAllah kalau kita makan ikut cara sunnah, maka kita pun mandi macam mana Nabi mandi. Macam mana Nabi mandi? Air dia daripada atas sampai bawah tu mengalir elok. Dia tak ada sampai perut dia. Tak ada perut dia. Melantun balik air tu. Okey, baik. Maliki saya lupa sebut tadi. Maliki. Hanafi dia kata iftirash saja. Maliki tawarruk semua. Tasyahud awal tawarruk, tasyahud akhir pun tawarruk.